16 tahun, ini kad tak boleh guna kad. Ini kad tak boleh guna, apa kata tutup UNHCR. Selamat pagi, selamat tengah hari. Ni apa tengok ni adalah etnik pelarian di depan pejabat UNHCR. Apa tengok tadi kita ambil aktivis ada mai tadi depan ni dan saya tengok ada guard larang. Tadi you ada halang Tadi you ada stop saya punya budak mai sini ambil video ada. Ada tahan tadi jangan mai. Siapa? Siapa tak bagi you kita ambil video cakap sekarang? Boleh ambil sekarang video tak boleh? Boleh okey. Jalan. You buat main kerja. Yes. What's problem? Ya. May I know what are you doing? Kita ambil video untuk UNHCR. Kita dah tunjuk UNHCR. Okey. Boleh ikut saya tak? Nak pergi mana tu? Tak apa. Kita ambil dulu video. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekarang kita ada depan pejabat UNHCR di Jalan Bellamy, Kuala Lumpur. Saya nak tunjuk pada hampa. Ambil video. Ambil muka ada sekali. Boleh? Itu dia you punya hal. Itu orang punya hal. Tapi saya nak abang, UNHCR ni memang tak akan layan kita. Kita dah datang sebelum ni, kita dah jumpa pegawai dia. Kita dah hantar email kepada Mr. Thomas. Dia dah minta soalan, kita bagi 12 soalan untuk kita NGO Malaysia jumpa dia orang. Dia orang memang tak akan layan. Saya tak nak runding dengan pegawai ni semua. Saya cuma nak bagi tahu inilah keadaan dia. Mamai. Boleh tengok ni keadaan. Semua ni adalah etnik pelarian yang nanti kita akan interview dia orang ni. Kita akan interview, kita nak bagi tahu apa. 3 tahun sekali kad UNHCR ni di-renew. Dia orang ni akan datang, dia orang ni akan renew kad dan dia orang akan balik. Sekali lagi saya akan interview dia orang ni semua tuan-tuan. Apa main tengok? Ni apa tengok saya bawa kat hampa secara live saya bagi clear bagi ni. Ni secara live saya bawa ni di depan pejabat UNHCR 16 bulan 1 2026. Ni. Dia orang ni daripada etnik mana saya tak tahu. Tapi saya nak abang kepada hamba. Ni bukan kali pertama kita datang. Kita dah datang kali yang kedua dan kita dah susulkan dengan email. Kita dah hantar untuk buat perjumpaan. Kita dah bagi soalan kepada UNHCR. Dia orang reply kita punya email. Dia orang minta soalan, kita bagi. Kita bagi soalan 12 soalan yang kita bagi kepada UNHCR untuk buat perbincangan, untuk jelaskan kepada kita macam mana etnik pelarian yang diuruskan oleh UNHCR ni. Hangpa tahu tak dia orang ni ada di kalangan pelarian yang duduk dalam negara kita 50 tahun pegang kad UNHCR. Sampai kerajaan kita terpaksa buat dokumen pendaftaran pelarian. Sebab apa kerajaan kena buat? Sebab UNHCR ni dia tak mau kongsi sebarang maklumat dengan Malaysian government. Ni yang saya nak bagi tahu hampa rakyat Malaysia. You duduk sini sebab berapa lama? 6 tahun. Mana ni Rohingya. Siapa duduk sudah lama di Malaysia lebih 10 tahun, nanti orang boleh beratuk sana, saya interview seorang-seorang. Kita tunjuk Malaysian government, ini UNHCR keluarkan kad, tapi dia orang hanya renewkan kad saja. Dia orang duduk dalam negara kita, ada pejabat renewkan kad, dia orang ini balik, pergi duduk di mana-mana. Ni fungsi UNHCR. Saya nak bagi tahu ni, ini kad saja dia orang keluarkan. Lepas dia orang keluar kad, dia orang buat apa? Dia orang ni kena main tiap-tiap tahun. 16 tahun. Ini, apa tanya lah UNHCR ni? 16 tahun buat apa? Belakang kad ni tulis berapa lama? Belakang kad ni 3 years only. 16 tahun. Ini kad tak boleh guna kad. Ini kad tak boleh guna, apa kata tutup UNHCR. Apa tengok? Rohingya ni 16 tahun. You cakap sini. Izal ambil bagi dia dengar. Apa you duduk sini bagi tahu? Saya duduk 8 tahun. Saya dapat kad 18 tahun, dapat sekarang 7 bulan, 7 tahun lebih kad. Saya mau sakit itu kaki, dia tak tolong. Saya mau jalan muncul sakit, tak tolong. Tengok. Kaki sakit, medical UNHCR tak duduk, tak buat. UNHCR langsung tak peduli tentang medical, tangan patah, perut belah, semua tak peduli. Kaki sakit tak peduli. Dia buat apa dalam ni? Apa UNHCR buat dalam ni? Hanya keluarkan kad. Saya pun sini tidur 3 bulan. You tidur 3 bulan. You pergi sana, saya mai sana nanti. Saya pergi sana. You pergi bawa anak-anak. Ma. Anak 9.
Mama. Meninggal Okey, okey. apa? Di dulu sih. Nanti di sana dulu. Hamba tengok. Ni sandiwara UNHCR. Saya duduk dalam peloton Malaysia. Saya mau gambar. Dia bagi kad, saya mau sakit kaki tak tolong. Saya hari-hari ini macam tak tolong dia. Bukan tak tahu, dia tahu. Dia tak tolong. Mau pecinta apa ke tak tolong. Dia saya mau sakit kaki, dia tak tolong. Dia saya banyak cakap. Jauh dia dengar ada speaker. Banyak kali cakap tak tolong.